Arif Aiman boleh pergi jauh lagi. Syabas. Aku nak ucapkan syabas kepada anak kelahiran Pahang ni, Arif Aiman, yang telah dicalonkan as AFC Player of the Year 2025. Tak kisahlah dia menang ke atau kalah, bukan saja dia dah harumkan nama negara, dia adalah player pertama Malaysia yang telah dinobatkan di dalam kategori ini. Baru umur 23 tahun, dah duduk sebaris dengan Akram Arif, AFC Player of the Year 2023. Dan Said Aldosari, pemain Al-Hilal dari Saudi Arabia. Jangan main-main. Kategori ini pun telah dimenangi oleh player-player seperti Mehdi Madavikia, pemain Iran, legend. Dan juga tak lain tak bukan, Hidetoshi Nakata. Yang dah main dengan Parma, Roma, cakap je. Dia dah main Europe dah. Untuk aku ni bukan saja stepping stone, tapi it's only the beginning for Arif Aiman. Tahniah Arif, kau bukan saja banggakan kami ni, fan-fan Malaysia, tapi anak-anak kecil yang tengah tengok kau main, yang nak jadi pemain bola sepak. So, korang rasa macam mana? Bolehkah Arif Aiman pergi jauh lagi? J-League, Eredivisie, Premier League, mana tahu? Kita tengoklah.